Jangan berasa pandai. Orang yang paling banyak ilmu, Nabi. Nabi ni pun tidak kami beri, Allah kata kepada kamu, wahai Nabi, daripada ilmu malaikat sedikit. Nabi tu sedikit, dia paling alim. Orang yang paling banyak ilmu dia, Nabi Adam. Kami ajar akan Nabi Adam ilmu. Kau mari tauhid, semua jenis ilmu. Apa benda hal dunia alam ni, khabar ke Nabi Adam. Tapi tidak kami beri malaikat sedikit. Lepas tu tak salah. Ni nyakit dok ni orang pandai-pandai ni. Dia duduk belawang pandai. Dia duduk bangga diri dia. Bangga dengan universiti dia. Bangga dengan pondok dia. Bangga dengan kitab dia. Bangga dengan dobek dia banyak. Bangga dengan apalang dia. Jangan kosok hati kita tadi. Kita ni tak ada apa-apa pun. Allah bagi pinjam sikit-sikit saja. Dah kita ngaji pondok lama 13 tahun. Syaitan cocok lah dia bawa. Mu ngaji pondok 13 tahun. Orang tak tahu. Orang ambil kat gambar dobek-dobek kitab sekian banyak buku dalam Facebook. Kita pun pound tembok 2 kali. Pandok bagi. Takut-takut kena kecek. Orang tak tahu ngaji 5 universiti dalam dunia ni. Orang tak tahu, orang ingat mu barang ni. Gambar dengan doktor-doktor tak seh-seh. Biar orang tahu hebatnya mu. Kita pun lalu. Rindu guruku. Mainan setan dah itu. Dek dia cacah. Ni nak mampu kita. Akhirnya kita jadi apa? Haba'an mansura. Debu yang ditiup angin diperdayakan oleh